Okey, hai. Assalamualaikum. Okey bang, steady. Okey. Sekarang kita nak slow-slow berangkat melalui Bukit Bunga. Dan kita akan ke Ratau Panjang. So setting. Okey. Peace. Okey, jangan lupa subscribe Uish. Si minyak. Oh. Luncur. Seorang isi minyak dulu. Sekali aku galah beg tak ada speed. Kena galah pun ngemung kok. Aku ada minyak tu. Ada minyak kok? Okey, kurang kan ni, tak apa. 2 kali isi dah mari. Akhirnya rider juga. Waktu fight tak jadi Ni baru geng. Apa nak bawa waktu fight nak gambarkan nak saya Suzuki. Okey, alhamdulillah dah settle dekat dengan custom Thailand tadi daripada Bukit Bunga. So kita nak pergi cari juadah sikit lah untuk menghilangkan dahaga. Tadi dekat dengan custom tadi, oh lama dia punya proses. Dekat dengan sejam lebih juga tunggu. Tengok sini relax je. Orang dia tak pakai helmet. Settle. Kena cari pelik siam je lagi. Kita letak dekat dengan box. So kita tengoklah suasana dia di Thailand. Jom kita ambil view awak-awak. Apa dia pula ni? Polis. Okey, sekarang kita berada di jalan menghala ke Sungai Kolok. Inilah pekan klasik. Kita tengok laluan dia. Oh, ada roti Azhar. Sini boleh cakap Malaysia lagi lah. Cakap Kelantan boleh lagi. Kita lalu dekat kawasan Malaysia macam kawasan Chinatown gitu. Pekan lama. Tu dia wire elektrik tu, lihat atas klasik. Ini majoriti motor tengok kebanyakan Honda, geng. Banyak pakai Honda dan jenis skuter. Jangan nampak lagi Yamaha ni. Oh, kedai motor. Kita dapat merasai suasana ride di tempat orang custom dia, polis-polis dia pun jenis semua sporting. Dan dia orang mengalu-alukan kedatangan kita ke negara dia orang. Tadi dekat custom pun memang dia orang mesra.
Ni kawasan-kawasan pekan pun tengok kita punya konvoi. Dia orang macam happy lah dia tengok kita orang datang. Kita lagilah happy nak rasa suasana tempat orang kan. Bila nak boleh rasa, jangan-jangan sekali. Charongket Road Soy. Pekan pagi dia orang cari barang-barang basah ke apa. Ada stove di sini tau. Ni lah itu. Ni eh. Oh, kau geng kau. Salah wah. Oh, ada stove je ni. Elado. Kita tak. Ni kira mana ni? Tak ambil. Oh, hai batu kosong. Oh. Teja. Rasa tak boleh nak bagi tahu. Kena mari dia main makan. Kau ajak kayu. Kayu. Saya apa? Oh, baik. Oh. Dari dia. Kayu. Buat happy. Buat happy. Suasana makanan. Jerakan dua. Sudah makan dah tadi, kena naik pelukuk bersamaan dengan lebih kurang RM9 duit Malaysia lah. Berapa jadi kecek sia juga kita ni. Ni area dalam Sungai Golok. Suasana dia beres, luncur. Okey geng, kamera main on off je ni, ada problem. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Naratiwat. Lebih kurang dalam 2 jam 30 minit ataupun 3 jam lah untuk sampai ke Hanyai. Jika tak ada apa-apa masalah dan perjalanan berjalan dengan lancar, diharapkan kita akan sampai seperti yang dijangkakan. Jalan Thailand ni dia banyakkan straight dia. Traffic light dia kurang. Kalau macam dekat Malaysia dia lebih macam kita masuk highway lah. Tapi dia bukan highway, ni jalan utama dia orang. Setakat ni tak jumpa lagi lah dia punya tool apa semua. Cuma ada di setiap border tu dia, sempadan tu dia akan ada macam roadblock, tapi tak ada pun polis Thai yang jaga. Okey, kita layan footage dulu. Okey, 3 biji Suzuki. Remix by Melody Kings. Melody Kings.
Okey, sekarang Pok Nah berada di Narati Wak ni. Rasa Narati Wak. Jadi tadi hujan tadi cabut GoPro. Dah ni dah cabut apa ni, dah tukar balik tadi pakai baju hujan, tukar balik pakai baju biasa. Panas. Cuaca panas molek dah. Tidak panas sangat tapi agak terang lah. Jadi saling mula, kita rehat-rehat dulu. Okey belakang, okey. Ready? Berapa lagi perjalanan kita ni? 3 jam setengah. 3 jam setengah lagi. 200 kilo ke 200 kilo. Aduh, steady. Okey lah. EFI member. Apa barang? Duduk dekat sana, lacak lah sini. Waki. ESC. Okay, si pemel lah, Panas,